Itu geng, itu dia. Tak jeram. Nah. Oh, cantik lah pagi ni. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Bertemu kembali bersama aku, Ray Fishing. So pagi ni aku ada dekat Pantai Jeram lagi. Sini kat belakang aku ni tapak campsite lah. Tapak campsite, silap aku lah sebelum ni. Aku tak pasti. Belah kanan sana aroma ikan bakar. Yang biasa makan seafood, korang tahulah kawasan tu. Belah kanan aku menghadap laut, sana aroma ikan bakar lah. So hari ni aku nak berjala geng. Aku nak repeat balik berjala. Kita nak cari lauk geng. Kita cari lauk. Kita nak berjala udang lah geng. So air di dalam pasang lebih kurang sejam, air penuh. Lepas tu surut lah, tak lama, lebih kurang 2 jam. Macam biasa yang baru sampai channel ni, aku ucapkan selamat datang. Kau boleh bantu aku tekan butang subscribe geng. Okay, jom. Okay geng, macam biasa aku gunakan jala setengah inci, panjang 8 kaki geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tebaran yang pertama. Tebaran yang pertama, semoga ada hasil. Aku tak pernah pergi belah kawasan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada udang, ada udang. Ada udang. Oi. Oi. Ada udang, ikan pun ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ada udang geng. Ada udang. Tebaran yang pertama. Ada udang geng. Tu dia naik sampai ke pucuk tu. Tu geng. Tu geng udang. Tu geng. Tebaran yang pertama. Banyak anak ikan main tu. Ni ikan apa? Ikan kasai ni. Ni kita boleh buat umpan geng. Umpan tangkui pun boleh masuk ni. Oh, ada lagi udang. Ni seekor lagi. Macam ni pagi-pagi okey. Kalau petang berangin sikit. Kalau petang berangin. Banyak nak ikan main tu. Bismillah. Oh, udang. Ada udang masuk tu dia. Ada udang masuk. Oh, udang lagi. Hoi. Alhamdulillah geng. Ikan kasai pun banyak. Ada udang lagi geng. Syukur Alhamdulillah tu. Okey lah. Not bad saya dia. Ui. Korang boleh datang sini geng, yang mana berdekatan dengan
berdekatan dengan apa, Lembah Kelang. Korang boleh datang sini cari udang. Okey lah geng, udang besar-besar ni. Nak beli pun mahal geng. Tapi puas hati kalau menjala sendiri. Dapat makan ikan segar, udang segar. Tu dah geng, udang dia. Udang dia geng. Alhamdulillah. Cantik udang ni. Ada udang lagi. Jom, tebol lagi geng. Tebol lagi. Dia ada udang tu, semangat sikit. Tak jala. Oi, ada udang. Banyak udang. Banyak udang geng. Ada udang geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Satu, dua. Berapa ekor ni? Ada kat pucuk seekor. Dan lebihnya banyak ikan. Ikan kasai. Udang seekor. Campur-campur lah geng. Udang. Tadi aku lepas subuh aku gerak. Tapi sebaiknya kau dapat air tengah nak jalan pasang tadi. Masa mula-mula. Itu banyak udang. Jom, cuba lagi. Bismillah. Cuba lagi geng. Banyak betul anak ikan main pagi-pagi ni. Tak ada pula belanak kan. Ada udang. Ada kecil. Ikan kasai tu banyak geng. Ikan kasai. Dia saja. Anak ikan kasai. Banyak udang tak ada. Udang ada seekor dua je. Yang kecil-kecil. Kecil tadi sebalik geng. Kecil tadi balik. Banyak ikan kasai. Udang pun ada. Tu ada udang. Dia naik. Apa tu? Belanak ke? Baru cakap belanak. Ada pun belanak.
Alhamdulillah. Minta belanak, dapat belanak, geng. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, ya Allah. Udang pun banyak kat ni masuk. Belanak seekor. Tu dia, geng. Ikan kasai, anak-anak udang. Anak udang ni kita ambil juga kecil-kecil. Banyak. Sonop jala pagi-pagi ni tak panas. Tu, geng, udang. Campur-campur lah ni. Hai, yo. Hai. Fish. Fish, ambil fish. Ai, tak nak ke? Tak nak fish. Udang, geng. Fish. Jom, cari, geng. Udang tengah ada. Udang, geng. Banyak betul ikan kasai ni. Dia sesaja lah. Dia sesaja. Saja ikan ni. Panjang tali ni, nak potong sikit ni. Oh, banyak udang. Oh, ada udang. Ada udang, ni. Todak. Ada udang, geng. Apa ekor? Tahan kat, geng. Gelama pun ada, geng. Gelama. Kutip. Aduh. Todak. Terlepas balik. Oh, ni udang, geng. Ni udang saiz, geng. Tu dia. Geng. Udang saiz, geng. Oh, terbaik. Ada ekor. Campur-campur, geng. Terbaik, geng.
Ada udang, ada udang, ada udang, ada udang. Hui. Hui, alhamdulillah geng. Tengok tu. Udang dia geng. Udang dia. Alhamdulillah geng. Ada 3 ekor. Senangin pun ada. Tu dia geng, udang. Ada 3 ekor. Satu, 2. Udang ni geng. Kasai. Ikan kasai. Udang geng. Tu udang geng. Alhamdulillah. Ni baby senangin pun ada. Baby senangin pun ada ni. Baby senangin. Tu buat goreng-goreng sedap ni geng. Jom, cuba lagi. Syukur Alhamdulillah ada rezeki pagi ni. Udang boleh tahan lah. Campur-campur saiz dia. Yang mana berdekatan kau datang sini geng. Jangan dia dekat Jeram. Pantai Jeram. Alhamdulillah. Ni naikkan bilis. Kau naikkan apa? Naikkan apa? Ikan bilis nak, ikan bilis. Ni. Oh, naikkan bilis. Ada udang. Ada udang. Kau melompat-lompat udang dia. Tu dia, saiz kat udang dia. Saiz kat udang dia geng. Ada 2 ekor. Alhamdulillah. Ada 2 ekor geng. Tu dia. Pantai Jeram. Nah. Oh, Alhamdulillah. Banyaknya nak udang. Banyak ikan bilisnya. Kau makanlah puas-puas. Sini. Beribu kali dapat ikan ni. Tengok tu geng. Jenuh aku nak keluarkan.
Makan. Banyak ikan ni. Nak nanggal dengan jenuh, geng. Jalurnya halus, setengah inci. Ya. Berkicap, geng, nak buka dia. Tu, geng. Duk merata ikan ni. Buah dia makan. Alhamdulillah, tersi kucing. Makan. Pakcik belanja. Alhamdulillah, geng, beranak ni. Oi, kasar, geng. Beranak ke? Apa? Beranak, geng. Oh, saiz padu, geng. Okay, geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, kita dah selesai menjala. Kita dah selesai menjala, geng. Kita cover kejap je. Pagi ni je kita nak cari lauk, cari udang. Aku target udang sebenarnya. So ada sikit, geng. Tak banyak anak-anak ikan. Lepas tu last ada seekor lah. Ni ni ikan dia. Ini saiz elok sikit, geng. Beranak ke apa ni, geng, besar ni. Ni ni seekor. Lepas tu ada udang, geng. Ni udang dia. Tu udang dia, geng. Tak banyak tapi ada. Tu, geng, udang dia. Alhamdulillah. Lepas lah kali masak ni, kan. Besar-besar agak. Syukur, alhamdulillah, rezeki hari ni. Okay, geng, itu saja untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Berjumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum. Bye bye.